Okey bang, naik. Okey, dia pergi balik. Allah Akbar. Biar. Lagi dekat. Awak ni. Tarik. Tolong sayang naik. Dah masuk berebut lah ni. Tak. Pelan-pelan. Akan tak tali tu. Tengok dah pasang. Okey guys. Come on. Kali dah yang kedua untuk tahun ni. Lama. Mana ni? Kena. Tu dia lompat kan. Tegak. Dia lompat tu ni. Oh tu nampak ah. GT. Ada banyak tu. Bawa mai. Ha ni baru tiba mai. Faham. Oi, tak ada lagi nak ikat tu. Abang Syam balik makan tu. Dia. Paru. Hidup jari rak mana? Tengok tu kita kayak tu. GT. Oh ya, Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Ni kita dah trip lagi. So ni kita bawa trip Abang Syam. Abang Syam pun lama tak naik trip saya ni. Dah tahun lepas pula. Tahun lepas ya. Jadi hari ni kami 3 orang. So, Abang Syam kata nak pergi Minang. Ni ayat 8. Ayat apa? 24 Melayu. 8 Melayu ayat mati. Jadi jom. Kami nak jalan Belanok Bangkolo. Harap ada Belanok. Mula-mula kali kami. Dan 3 orang kami tak bangun straight padu. Kami target Gorgon. Tanggap di Minang. Okay guys, so kami dah selesai jalan Belanok. Alhamdulillah ada lah lebih kurang 20 ekor. Jadi jom kita gerak ke Sekat Tian Benang ayat 8 Melayu. Naik Gorgon. Okay, so kami dah sampai di spot pertama. Tadi duk memori penuh, memori GoPro. Jadi lo ni dah okey dah. Dapat sekat tengok ni. Aduh, tak boleh rakam. Nasi pertama. Tengok tak bang. Alhamdulillah. Tahun depan nak puluh sikit lah. Tengok tadi makan Belanok. Tak ada rakaman sebab memori penuh. Jadi kita dah sampai sekat Tanjung Pinang. Tak pertama. Tadi Abang Syam makan sekali. Putih kena tuang pakai tu, putih. Abang Syam ni kesak. Rezat kita tengok sekat yang kedua harap menjadi ajak elok, cuaca cantik. Target Gorgon. Makan Belanok ni. Aduh lah. Guli. Oi, dah. Alhamdulillah. Bangau. Nampak je nuri yo. Nak je dah. Okey, dah lah. Manis. Soai. Macam soai. Manis. Dah matinya. Okay, so kami dah pindah sangkat yang kedua. Sangkat pertama dia alhamdulillah dapat agak 2 ekor. Jadi kita main sangkat ni dah dalam, jaring dah dalam, kita nak lepas ke dalam. Kita pakai Belanok, orang bukti. Macam biasa, pelampung polystyrene. Kita akan lepas sampai dekat dalam sangkat. Oh, pok dia sampai. GT sekat mau dah. Harap menjadi target lah. Cari lesen yang kedua. Gorgon. Kena. Tu dia lompat kan. Tegak. Dia lompat tu ni. Oh tu nampak lah. GT. GT. Okay, faham kan. Faham mai. Macam. Oh sangkut ni. Faham. Sangkut saya ni. Sangkut ni. Besar. Oh, saya. Oi, tak naik ni.
Alhamdulillah. Oh, dia punya GT saya. Organ. Lesen yang pertama. Mantap. Pak Abu. Aduh. Aduh. Okey. Ini makan. Alhamdulillah. Oh, sangkut. Ada dalam tu. Lampu apa? Oh. Lampu apa? Pujuk tu. Pokok dia bawa kelak. Kelapu. Alhamdulillah. Bau tok je makan weh. Bau tok makan terus. Sudah hidup teknik apa pemutih pendek. Lesen yang kedua. Mantap guys. Alhamdulillah. Bau tok makan terus. Kena balik rapat dengan jari sana. Alhamdulillah. Anak boron. Anak boron lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah, bau tok lagi, makan lagi. Mantap guys. Yang kedua. Ini dia anak boron. Oh, jangan lagi. Alhamdulillah. Oh, macam. Yang kedua. Cuba layang. Layang. Oh, layang betul. Mai. Alhamdulillah. Kita mai. Oh, ini ikan. Ikan. Makan dua sekali. Oh, lo tak dekat. Tak dekat. Balas tu lah. Alhamdulillah. Jenah hak ready kat tadi nak makan dia kecau ni. Tu jenah hak elok. Hei. Balan tu weh. Alhamdulillah. Balan tu weh. Okey, alhamdulillah. Jenah hantar mo. Dia dah. Pari. 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 Selamat, pelan-pelan. Gulai. Pari. Alhamdulillah. Pelan-pelan. Awak. Jentik sikit. Pari. Apa? Hilang pekat. Bismillahirrahmanirrahim. Naik, sayang. Salah, pelan-pelan. Hijau tadi ya. Hijau. Oh, lekat pula. Lekat pula. Hijau tadi ya. Tak tahu. Aduh, lekat pula guys. Wah, ada. Lekat terus. Ingat ke apa ni kau eh? Oh, dah. Dah, naik dah. Dah. Okey, naik. Eh. Oh, dia lekat ni. Oh, tak boleh naik bang. Dalam. Dalam. Okey bang, naik. Okey, dia pergi balik. Allah Akbar. Biar. Pergi kat. Awak ni. Tarik. Tolong sayang naik. Dah masuk berebut dah ni. Tak. Lihat pelan-pelan. Akan tak tali tu. Ni kau ada pasang. Tunggu pula. Lepas pula. Okey, rehat tu. Habis bateri GoPro ni. Dia melekat. Okey guys. Come on. Pari dah yang kedua untuk tahun ni. Lama. Mana kilo dah? Mana hashtag mana? Mana ni? Pari dah. Gulai. Sampai. Alamak, alhamdulillah. Tahan relax kan. Alhamdulillah, Farida. 3 kilo. Farida yang kedua untuk tahun ni. Mantap guys. Alhamdulillah. Okey. Tak potong ekor. Ya, tak dia punya ni. Duri. Dulu. Ada 2 dulu. Satu. 2 kilo. Satu kali keluar. Duri tu. Satu.
Dua. Dia besar. Kedua yang kedua. Mantap guys. Lorong ni okey dah, lorong dah. Rambut ti pendek. Mantap. Manis. Saya elok. Manis. Kan rambut ti pendek. Solid. Oh, kayak gila. Patutlah payah. Hantar macam mana yang rambut jemput tadi tu. Mau tu kat pegang ni ambil ni. Rambut cemeh. Alhamdulillah, guys. Barida. Dia dapat tanda ni tak ada simpan lagi. Enak dia. Dia apalah double strike, mantap. Okey, ada lagi sekarang. Alhamdulillah. Menjadi kan sangat ni. Wallah weh. Mantap. Allah ikut. Ada. Di bawah. Satu bawah. Di bawah tu. Ada ni belanak. Belanak ah. Belanak oi. Dah. Pari bah. Buat dia. Ha? Orang. Buat. Oh, buat. Sangkut bawah ni, sangkut bawah sampah. Oh, lemak. Dah lagi. Kawan. Layang apa? Tak layang. Oh, Belanak layang. Layang. Ada lagi. Dah ya. Tunjuk dulu tengok. GT lah. Yang saya tarik macam GT je. So kami nak pindah sangkak yang ketiga. Sangkak ni alhamdulillah. Strike banyak ekor juga. Tapi semua tak besar. Dan besar pagi tadi tu ya. Jadi jom kita try pergi sangkak pagi tadi. Yang dapat GT besar tu. Tengok je lah. Agak ada. Buat no cocok tengah perangi sikit. Peralun sikit. Jam kedua. Jom kita cari gorgon. Oi. Banyak-banyak. So kami nak pindah ke sangkak Sungai Udang. Boleh jangan dah pukul lebih. Tak ni duri banyak. Udang kami tak banyak, kami nak try pergi cari bawah emas ke GT ke apa. Sangkak Sungai Udang. Kalau jangan 2 lebih. Jom, bagi kita jemput sangkak Sungai Udang. Kita nak try belakang pondok bagi gorgon. Cari gorgon Sungai Udang pula. Udang kami tak banyak, dalam 30 ekor ni. Kecoh balun tadi. Wah. Dia kurang makan lah kecoh balun. Ni jom. Cari rak mana? Tak tengok dia tu kita kayak tu. Dia pelan-pelan. Giti. Cari rak mana tu? Cari rak mana tu? Makan layang. Layang. Layang pemutih. Dia cari rak. Faham. Ui, tak ada lagi nak ikat tu. Abang Syam balik makan tu. Dia. Padu. Cekak. Oh, MJ. Alhamdulillah. Padu. Mantap kan. Kita tak nak ikat ni. Tutup malam tu ya, Alhamdulillah. Tak kita ikat tu. Malu ni soft sikit lah. Sakit dah lah. Aduh. Belanak apa macam? Udang.
Senangin. Alhamdulillah. Oh, yang jadi macam. Aduh Senangin yang tengah. Tak kira dah. Alhamdulillah. Oh, depan tu. Ada tu. Oh, nangin. Nangin. Oh, senangin masuk. Alhamdulillah. Oh, nangin masuk. Jodoh nangin. Saya elok. Alhamdulillah. Mantap. Pa. GT. GT yang nangin. GT ke? GT. Alhamdulillah. Makan pamut tinggi. Kita dah potong lah pamut dia pendek. Aduh. Baby GT je. Boleh. Mana? Boy. Boy mah. Alhamdulillah. Jadi Apollo jadi mantap. Tu. Apollo, teknik Apollo. Alhamdulillah. Baru tok lah tadi dapat senangi, dapat pula boy mah. Alhamdulillah. Amin. Apa duli? Alamak. Boleh. Lucu dah tu. Lucu dah tu. Satu lucu. Dia dapat duit makan duit kok. Alhamdulillah. Jangan makan petang. Tadi GT bukan apa boy mah GT tu. Alhamdulillah, teknik Apollo jadi. Ada banyak Tu. Boy mah. Ni baru tiba mah. Alhamdulillah. Boy mah. Alhamdulillah. Mantap ah. Jadi tu. Tu. Duri lah. Tak lawan pun. Duri. Tak lawan. Lumai dah. Gorgon duri. Yang belayar macam? Oi. Mua mày. Boleh. Jangan i. Alhamdulillah. Perlu pakai masuk tangkuk tu malah. Alhamdulillah. Depan buah puluh pula tak kena juga senang kat dia. Alhamdulillah. Lawan. Tengok apa mana dapat banyak. Saya dapat ikut. Oi, ni selo oi. 40 kat ikut oh. Ha? Weh, pamukti je. Angkut. Aduh. Dekat terus tak jalan lah. Saya apa? Ah, kereta. Jauh. Ya. Lo. Kereta. Berhenti dulu rakam dulu baru faham. Ingat kau ni. Apa boy mah? Kotak tapi kalau ada punya dia sedap. Alhamdulillah. Boleh lah lesen pertama tahun ni. Ketang. Gorgon. Tu dia walawi. Okey, assalamualaikum dan selamat petang. So selesai dah trip kami hari ni. Alhamdulillah. Kena jackpot lagi. Kena pari yang kedua untuk tahun ni. Hari ni kita bawa game macam semua tak barang, semua strike padu. Jadi ni dah jam ke-6. Kami pun nak gerak. Okey, kita jumpa kat Menggalan. Kita update hasil ni. Alhamdulillah.
Oh ya, so kami dah sampai kat Penggalan. Saat kita kemas-kemas, tengok hasil ni. Alhamdulillah ni, semua fighter berjaya mendaratkan yang padu-padu lah. Yang paling padu tekong lah. Abang Syam berdua MG. Tapi tak potong lah tekong besar ni. Okey, Zat kita tengok. Oh ya, kami punya dah hasil lah. Hasil kami untuk ni. Oh, pari. Lesen yang kedua untuk tu ni. Oh, ni Abang Syam. Waduh, ni konnya lo. Makan apa dia punya? Udang. Oh, GT apa? GT banyak, GT 3. Cekap monster yang pertama tengok nampak ni. Tu bawa yang mahal. Motek ni apa lu? Oh, nak apa mah? Dengar mah 22 ekor. 22. Fighter kita ni. Mantap. Abang ni pun Tembang. Abang kalah ni? Kalah. Menang. Menang kutik. Menang ketik. Jadi alhamdulillah. Lama lepas tak main gasok kok. Tekong pun ni menjadi lah champion lah. Kita nak jumpa lagi di next video. Jangan lupa subscribe channel Mixing. Like, share dan komen. Bye bye. Aduh, nak cakap tak lepas lah. Bak ketak tu nampak riuh. Mantap.